Okay, this is front-end development HTML. Before this, we go to the overview, basic structure, basic HTML formatting, HTML text, and best practices and tips. Okay, before this, we use subline text. Subline ni same like Visual Studio. Okay, but you can proceed using your VS Code because for our development in Laravel, we use all the features in Visual Studio uh, to extract the code, Laravel code using the best practices for Laravel. Uh, for we learn about Laravel. We use the Visual Studio lah. Okay. Okay, next front end and back end. Ini dia punya front end dan the apa ni back end, front end yang saya apa dia we discuss before this. Front end ni dia punya page, first page yang you tengok dia punya apa ni dari segi dia punya implementation, dia punya interface dia depan, dia punya how you nak isi anything data dalam interface tu. Okay, for the processing at the back end part, we have a lot of technology such as Ruby, PHP, Python, Perl, and C++. Okay, ni antara yang apa tu language yang kita boleh guna pakai lah di sebalik server side tu. Okay, ni pun kita dah how static page is loaded. Kita dah tengok dari segi client, web browser, HTTP request, web server. Okay, jadi web server tu saya dah tunjuk hari tu macam mana dia link, dia buat kita hantar file masuk. Bila kita type je google.com, okay, yang first DNS akan translate IP. Okay, translate IP, kemudian dia akan request kepada server page google.com tu. Okay, server dekat google.com akan bagi dia punya, akan proses apa yang you type daripada google.com tu dan dia akan bagi dia punya searching dia kepada klien kita. Okay, tu teknologi dia memang sama macam tu lah dari segi HTML, web server. Tu sejarah. Sejarah ni pun kita dah tengok. Ni sejarah dia bermula daripada tahun 91. Ni memang permulaan lah HTML. Masa ni memang static. Static, tak ada apa-apa. Apa ni? Dia memang black and white sahajalah. Banyak orang kena nak tukar color apa semua. Sebab masa tu internet pun memang sangat perlahan. Menggunakan line telefon. Okay, kemudian bermulanya Java, Arena Java tahun 96 tu. Saya ingat lagi saya start mula belajar web masa ni tahun 98 tu. Kena handle masa tu popular lah. Sekolah-sekolah buat pertandingan, buat laman web, college, sekolah ataupun laman web mana-mana lah masa tu. Dan saya pun antara yang terlibat lah masa tu. Masa tu form 4 rasanya. Wakil sekolah lah pergi bertanding dekat Bentong. Laman web sekolah. Bertanding dekat sana. Tapi sebenarnya cikgu juga yang buat. Kita touch-up sikit-sikit lah. Mana tahu terror semua kan. Cikgu saya tu lah. Dia tu memang terror lah IT. Saya pun banyak belajar daripada dia. Lepas tu 97, 98, CSS, and then 2000 bermulanya HTML, Extensible Markup Language. Yang ni masa ni dia sebab dia memperkenalkan XML tu XML lah sebenarnya. Dia macam seolah-olah macam JSON yang awak buat tu.
Ada belajar JSON ke? Tak ada ke? Nanti dalam kelas apa ni? Uh, Object oriented ke apa? Nanti awak akan ada belajar satu itulah format buat JSON. Dia macam kita boleh isi data-data. Semua dalam file. Kemudian dia akan translate dalam XML ni lah. Okay, lepas tu bermula 2002 tu dah bermulanya tableless web design dan juga 2005. Masa saya habis belajar tu memang meletup-letup lah. Yang paling banyak adalah penggunaan Ajax tu. Ajax 2005 tu. Ramailah kawan-kawan saya tu belajar dia PHP dengan Ajax. Kita nak buat customization kitanya web masa tu dia mula-mula macam sekarang nak buat pop-up ke apa semua. Dulu banyak pakai Ajax tu lah. Tapi Ajax tu dia daripada Java. Jadi orang banyak tak berapa suka lah sebab dia very sensitive punya code. Dan disebabkan perkembangan teknologi IT, bermula 2009 tu dia memperkenalkan HTML5. Disebabkan peralihan internet dah makin laju, orang dah boleh tengok web, tengok video, audio dan sebagainya. Jadi masa tu kalau nak keluarkan macam YouTube tu, kita nak keluarkan video, kita kena pakai applet punya Java. Kena coding dia memang agak kompleks sikit lah. Semua sebab nak panggil dia, nak keluarkan lagu apa semua memang susah lah. Sekarang memang sangat mudah lah. HTML5 tu maksudnya awak bagi je link nama file apa tu? Nama file untuk video tu ataupun nama link website YouTube tu. Masuk je dekat dia punya kod tu dia akan keluar dekat web. Okay. Nanti dia sama lah macam YouTube tu. Macam YouTube. Lepas tu perubahan tu lah. Nak buat audio pun semua HTML5. Masa tu memang tak semua lagi lah. Tapi sekarang semua browser dah support dah HTML5. Dah tak ada masalah. Okey, untuk bermula ni, untuk web ni, dia sebenarnya awak yang paling senang untuk installation, kena ingat semua web, dia mesti, kalau kita buat website ni, dia mesti dalam satu folder yang sama. Kamu mesti wujudkan satu folder. Contoh kita nak buat untuk folder, katalah target kamu nanti saya bagi tugasan buat personal website. Okay, kamu buat satu folder personal website. Segala benda-benda yang awak nak isi semua dalam folder tu. Jangan letak merata-rata lah. Tahu? Dia mesti, dia umpama website ni maknanya bila awak hosting, benda tu dalam satu folder yang sama. Sebab dia akan cari file nanti dalam satu folder yang sama tu. Kalau awak letak tempat lain, dia akan tak jumpa lah error. Yang kamu cerita tu antara error yang popular adalah 404. HTTP not found tu. Maknanya file tu dia tak jumpa dalam folder tu. Okay. Okay, jadi first awak boleh buat folder dekat mana-mana folder yang awak nak. Nak mudah, macam saya buat, biasa saya buat dalam C je lah. Dalam C. Kalau awak dirty ke tak apalah. Okay, buat satu folder dalam C. Okay. Bagilah nama apa, contohnya website lah. Okay. Website. My website. Ni asas dulu lah. My website. Saya buat dalam C. Okay. Okay, jadi kita punya folder kita dalam C, my website. Okay, macam tu. Okay, jadi kalau kita nak buat apa jua apa ni, file dan sebagainya awak nak masukkan dalam awaknya website, kebiasaannya adalah kita akan pecahkan beberapa folder lah. Contohnya kita ada folder image. Lepas tu kita ada folder video. Okay. Dan file-file HTML yang kita akan masukkan nanti awak boleh letakkan dekat sini lah.
Jadi nanti kalau macam contoh awak nak keluarkan image, gambar, awak letak dalam folder image. Kalau ada 10 image, you letak dalam folder image. Kalau ada 2-3 video, awak nak masukkan video, awak masukkan dalam folder video. Sebab tu dalam pengurusan management website ni kita kena pisahkan. Kalau awak ada dokumen, contoh awak nak keluarkan PDF, okay, awak boleh buat satu folder dokumen, docs contoh. Jadi folder file-file PDF awak boleh letak dalam DOC. Okay. Dia benda ni tak standard lah, tapi sebaiknya biar semua nama kecil lah. Jangan ada space. Jangan ada space. Okay. Nama tu kalau macam mana pun seboleh biar satu je. Tak payahlah buat contoh awak nak buat contoh kata my video kan. My video awak letak space macam tu. Ni. Sebab nanti dia akan bermasalah masa kita nak buat coding HTML nanti. Sebab space tu nanti awak kena gantikan dengan persen. Kalau tak nanti folder tu dia tak jumpa. Okay, jadi nasihat saya memang biasanya tak payah. Awak buat je semua huruf kecil, jangan ada space. Kalau nak ada pun buat pakai underscore tu lah. Ya. Okay, jadi semua file-file HTML nanti awak akan buat dalam sini. Okay, and then sekarang ni saya ajar kamu terus cara nak buka terus folder buka folder untuk my website ni lah. Jadi biasanya kita buka lah kita punya Visual Studio tu. Okey, jadi untuk buka dia awak kena buka dekat tu lah. Open makna kita nak open folder tu, tahu, bukan open file. Open folder. Kalau sebelum ni awak dah ada awak dah ada projek dah sebelum ni, awak boleh close dululah. Macam tadi saya ada Python punya programming kan. Dekat bawah ni dia ada close folder. Kalau yang sebelum ni awak ada buat apa-apa lah sebelum ni okay, awak boleh close folder. Lepas tu baru buka open folder lah. Ya. Open folder. Jadi kita pergi balik dekat kita punya C tadi. Open folder kita punya website dia dah, my website. Maknanya kita open folder. Kemudian select folder. Jadi yang dia buka tu nanti adalah keseluruhan folder tu lah. Jadi sebelah kiri tu nanti anda akan nampak lah terus. Ini yes je lah. Yes, I trust the authors. Okay, jadi konsep website senangnya adalah awak akan buka folder, bukan awak buka satu-satu file. Okay. Sebab dalam folder tu nanti awak akan nampak macam tu. Itu yang saya suruh buat tu nanti. Tu nanti bila awak nak tengok, awak masukkan image ke apa kan, kita akan masukkan dalam ni. Okay, contoh kan, saya masukkan, katalah saya masukkan image.
Okey. Boleh cuba. Okey. Saya masukkan dalam folder ni. DOC, nama file PDF saya lah. Dalam DOC. Okey. Jadi dalam saya punya ni tadi. Nampak? Dia dah keluar dah. Okey. Itu yang nanti bila awak masuk je apa-apa file, image ke, nanti kamu akan nampak dah nama ni. Dan nama-nama ni pun sama. Dia punya konsep jangan ada macam ni ada space tak nak. Tak nak ada space. Maknanya pastikan sebelum awak hantar tu, awak edit lah siap-siap. Mana dekat apa file asal tu. Maknanya buatlah huruf kecil ke huruf besar tapi jangan ada space. Contohnya QR poster. Biar rapat macam tu. Image JPEG ke apa ke yang awak tu biar macam ni. Ya. Sebab benda ni asas supaya awak nanti tak error masa buat web. Dia yang selalu error sebab punca yang tu lah. Ada space tu. Okay. Okay, cuba type tu. Nak buat dia page yang pertama saya beritahu itu macam mana. Page pertama dalam website kita mesti namakan dia apa? Okay, index. Okay, nak create file. Okay, dalam Visual Studio ni samalah macam awak buat Python apa semua sebelum ni. Dekat atas tu lah, new file kan. New file, bagilah nama index.html. Okay, type tu. Aduh, keluar lah. Dia yang atas tu sebenarnya tak payah type pun tak apa yang dot type ni. Dia yang penting bermula dengan HTML tu. Okay, HTML tutup, lepas tu head. Dia basic dia mesti ada HTML, head, body dan last sekali penutup dia close by /HTML. Ya. Dia kalau kamu type HTML tu kamu perasan dia automatic ada slash. Kan? Penutup dia. Memang kebanyakan macam tu lah. Dan head, lepas tu dia ada title. Title ni cuba tengok. Nanti dekat mana perkataan title tu dikeluarkan. Okay.
Lepas tu bawah head dia ada body. Okay, body, lepas tu dia akan automatic tutup body. Okay, H1. H1 tu refer to header lah. Ya, header. Maknanya di header tu dia akan jadi macam yang my first heading tu. Dia bold dan tulisan dia besar. Ya, tulisan dia besar. Mana nak padam ya? Body. Lepas tu H1. H1 tu refer for header bold. My first heading. And then P. P ni adalah refer for paragraph. Dia kadang-kadang kalau you buat paragraph 1, paragraph 2, dia akan automatic, dia akan asingkan paragraph for 1, lepas tu dia ada space paragraph 2. My first paragraph. Hmm. Okay, nak run dia, cara paling senang, tanpa awak pergi kat folder sana, you pergi dekat run, ni ya, tengok dekat menu tu, ada menu, pergi bahagian run, menu, ni menu sebelah atas tu dia ada file, ni dia ada file, apa dia terus tu? Nampak tu. Dia tak tahu kenapa. Ya, file, dia ada file edit selection bahagian atas tu. Kan? Pergi dekat run, file run without debugging ni. Ataupun dia punya shortcut dia adalah Control F5. Lepas tu nanti dia akan keluar kotak, awak pilih Chrome Web App.
Jadi dia punya asal link di atas tu lah. Yang awak tengok. Dia akan pergi kepada ni my website index.html. Ini ada HTML, tutup HTML bawah. Pasti bukan buat lah tu, ada H1 tu baru dia nampak macam saya tu dia tu. Very good. Hilman. Ni, sign. Kenapa lambat tadi? Ha? Tidur ke apa? Sign, nah. Ambil. Ni, sign kat ni. Okay, tengok seterusnya tu. Okay, tu example lah. Jadi kita ada HTML, head, title, we have a body, H1, for large heading, for paragraph. Kalau macam kadang bila kita nak tambah lagi ke apa, memang kita akan letak kat situ lah. Sebab tu dia boleh bertambah-tambah. Tutup lampu ni satu tu. Yang belah situ ke? Ya ke? Okay. Jadi ini first paragraph. Mana kadang bila kita nak tambah lagi. Okay. Contoh dia punya kelemahan dia. Dalam HTML. Bukan kelemahan dia memang daripada dulu lah. Contoh you ada my name. My name is Ahmad. Okay. Lepas tu. Kalau you enter kat bawah. My father name is Razak. Cuba buat run. Apa jadi?
Okay, bila awak run, macam mana? Itu memang perbezaan dalam tu lah. Okay. Dia bila kamu nak tahu, kamu boleh refresh je lah dekat browser. Walaupun kita letak enter, dia dalam HTML dia tak ada istilah you boleh ke bawah. Kecuali you bagi arahan untuk dia pergi ke bawah. Walaupun you tambah dekat situ, tambah lagi. Contoh kan. My mother name is Minah. Kan? Dia sama juga, dia akan jadi straight je gitu. Okay. Dia ada dua cara lah. Satu, awak akan gunakan paragraf tu. Gunakan P pun boleh. Ataupun cara yang kedua, satu lagi arahan kita boleh gunakan adalah BR. Biasanya macam kalau lepas Ahmad ni, saya nak dia baris bawah, BR. Dia adalah break row. Break row dia akan pergi ke bawah. Jadi bila kita pergi balik tadi dekat Chrome, nampak dia pergi bawah lah. BR. Tu yang bila kamu nak tambah BR lah. Okay, cara yang kedua juga kamu boleh guna yang kamu buat yang ni tadi, paragraph. Boleh guna juga. Jadi kamu letakkan paragraph tu dekat ni, contoh kat father ni. Katalah kat mother ni kamu nak dia baris baru. Jadi kat sini saya akan letakkan P. Jadi kat depan ni saya letak P, dekat belakang ni saya letak P. P tu masuk paragraf lah. Paragraf yang maksud dia akan bagi baris baru dan buat perenggan yang baru. Okay. Jadi bila kita run balik dalam dalam Chrome, dia akan terus bagilah. Tapi kelebihan dia, kalau awak nampak dia terus buat line kosong. Nampak? Paragraf ni dia buat satu line kosong yang besar. Macam break BR ni dia pergi ke bawah. Yang paragraf ni dia pergi ke bawah dan buat satu baris kosong. Itu paragraf lah. Okay, jadi bergantung kepada keperluan kamu bila buat projek lah. Kalau kamu rasa nak nampak cantik, kadang ada yang buat pakai paragraf tu sebab dia terus bagi line kosong baru. Dia setengah ada tempat yang kadang-kadang kamu rasa dia okey macam tu, setakat guna BR lah. Cuma BR dia akan tolak teks tu pergi ke bawah.
Okey, kamu boleh cuba tengok apa akan jadi kalau kamu buat H1, H2, H3, 4, 5, 6. Dia sampai 6 je. Ha. Boleh copy paste ya. Boleh tengok. Dua, tiga, 4, 5, 6. Okey, jadi H6 tu dia makin besar kan makin kecil. Dia makin kecil ya. H1, H2, H3, H4, H5 dan H6. Ha. Okey, standard yang ada kalau kamu nak buat apa? Kadang-kadang ada perkataan ni yang saya dah tunjuk tadi, BR, ada BR dengan paragraf. Okey, dah settle dah situ. Okey, HR untuk apa? Cuba letak HR dekat mana-mana. HR. HR. Resource. Okay. Dia keluar apa HR? HR je. Ha. Ha. Maknanya satu HR tu satu garis. Satu garis Satu garis panjang. Ha. Okay. Kalau kadang kita nak buat surat, dia gunakan HR ni lah. Ataupun awak nak buat header atas bawah, nak gunakan. Mana satu HR tu satu garis panjang lah. Basic yang ada, contoh biasa, kalau awak nak bold, guna je B. Dia mesti dekat mana? Contoh, my name is Ahmad. Saya nak boldkan dia. Buka B, tutup.
Lepas tu dekat mana yang awak nak tutup? Ya, B ni tanda dia bold. Bold. Jadi nanti kamu akan nampak dia apa? Bold lah, tebal. Okey, cuba lain juga U. U apa? Dan satu lagi I. Dia mesti depan dekat mana mula, dekat mana akhir yang awak nak bold. U, dekat mana mula U, awak nak tutup U dekat mana? I, awak nak bermula dekat mana I, nak tutup kat mana I? Okay, B bold, U apa? Okay, dia underline dan I adalah italic, huruf condong. Tu basic lah antara 3 perkara yang biasa orang pakai. Bold, underline dan juga italic. Okey, sekarang ni kita dah asyik tengok hitam putih je kan. Okey, kita nak masuk pada warna. Okey, nak bagi cantik kita punya background. Okey, untuk bagi color, untuk page belakang tu, biasanya kita warna-warna yang standard awak boleh masuk lah macam red, yellow, pink. Tu kamu boleh tulis. Tapi kalau nak spesifik, kamu boleh carilah warna yang spesifik menggunakan peak color. Dan masukkan dia punya hashtag code tu. Okey. Jadi sini contoh kita nak buat background dia warna terpulang lah pada awak nak buat apa. Okey. Arahan dia adalah dekat body ni, awak letakkan satu arahan nama dia BG color. Okey, BG color, lepas tu awak tulislah nak apa. Contohnya yellow. Nak pink ke, nak red ke, blue ke, cyan. Warna-warna yang popular lah. Okey.
Tapi kalau kamu nak warna yang spesifik, kamu boleh pergi kat pick color lah. Pick color. Aduh, mana lah pula. Okay. Jadi awak boleh ambil contoh pick color ni. Katalah awak nak warna yang spesifik lah. Kata nak hijau, tak nak hijau sangat. Contoh nak hijau yang ke arah-arah putih sikit kan. Tu. Dia dekat bawah tu awak akan nampak ada kod dekat sini. Ada hashtag tu. Yang ni awak boleh copy. Masukkan kod hashtag tu ke dalam kamu punya kod lah. Okay. Kod yang hashtag tu awak masukkan. BG color equal B3E 3C2 contohnya. Dia akan ikut lah. Okey, kalau nak tulisan pula yang ada color-color, tu awak kena buat pakai macam CSS sikit lah. Dia gunakan div, style, font size berapa, color apa yang awak nak. Jadi bermula daripada mana sampai mana. Tu cara dia. Jadi awak boleh letak lah. Contoh nak buat color untuk yang tadi, paragraf pertama tadi, warna merah ke apa ke. Boleh buat. Boleh ambil kod tu.
Okey, tu jadi ya tulisan. Ambil je kod tu. Lepas tu sama jugalah kalau awak nak color lain, masuk je lah kod, color code tu. Okey, dia mula dengan div tu lah. Div ni maksudnya, dia buat satu bahagian dalam tu, DIV, division. Ya, bahagian bermula daripada bahagian division ni umpama macam satu kotak lah. Tapi kotak tu kita tak nampak. Okey, bahagian daripada bermula sebelum H sampai habis P tu contohnya. Jadi kat mana dia samalah. Bermula kat mana, tutup kita kat mana. Dalam div tu, kita masukkan font, size berapa nak pakai dan color apa. Red ke, yellow ke, ataupun kalau awak nak pakai kod pun boleh buat macam saya tadi, pick color, masukkan kod dekat color tu. Dia akan dampaklah seperti macam saya tu. Ya. Bagus. Dan ni sebenarnya dia apa? Dia bagi kita idea untuk matching color. Kalau macam kita nak buat website ke, ni selalu kalau geng-geng apa, belajar di sini dia selalu benda-benda ni. Kalau dalam website kan, kalau nak buat website tu, dia nak buat poster tu, inilah color-color yang boleh matching untuk kita punya tema dia. Tapi next time yang buat kita ni kontrak. Belakang seluar, depan seluar. Nampak? Kami juga depan satu. Okey, lepas tu asas dalam penggunaan color ni awak kena ingatlah macam kita pakai baju apa semua kan. Pastikan kontra. Kalau background tu awak buat yellow, janganlah font tu pun warna yellow. Faham tak? Dia tak sesuai lah macam ataupun menggunakan warna yang cerah dekat background, kat depan pun guna warna cerah. Tak sesuai lah. Maknanya mesti salah satu. Kalau background gelap, font tu boleh buat warna yang cerah. Kenapa dengan garis merah tu? Garis merah. Tu sebenarnya dari segi apa tu CSS. Tapi dia boleh je. Dia bila kita pakai HTML5 memang macam tu lah. Dia memang dia beritahu. Sebenarnya kena ada inverted comma dan sebagainya.
Tapi tak ada masalah pun tu. Dia boleh run je. Dia yang penting keluar, dia punya colour tu keluar. Oh, ada. Okay. Jadi dia mesti ada colour lah kan. Daripada bahagian mana sampai mana. Division. Satu division. Oh, no. Sebelum kita Itu saya tak tahu ada jelas. Apa arahan tu? Maki. Kat maki orang. Maki. Malki. LARQUEE. Oh, boleh search lah dalam internet. Dia boleh nak buat atas, bawah, gigi kanan. Oh. Tapi yang default kalau pakai maki tu, dia daripada kanan ke kiri. Itu sebab nampak.
Kalau kita ambil kat Pinterest boleh tak? Bagus je. Alah, tapi tak nak save kan. Saya bukan image tu, tak nak full image. Tak nak tarik. Maksud tak ya? Okey, lepas tu basic yang kedua adalah kita nak pergi ke page lain. Okey, jadi buat satu page baru. Katalah kita nak buka Google lah. Buat Google dulu. Contoh katalah kita nak buka google.com. Kita klik link, kita nak buka google.com. Mana go to Google ni nanti dia akan keluar link, kita klik pada google.com, dia akan pergi ke google.com. Okey, jadi arahan dia adalah kat situ adalah kita gunakan satu arahan dia nama dia A href equal. Okey, dalam sini awak letaklah google.com. Okey, jadi kita bagi arahan bermula daripada perkataan google.com ni, bermula daripada depan ni sampailah penghujung ni, A ni. Maksudnya sini daripada sini nanti dia akan jadi link. Dia akan ada underline link. Bila kita klik dia akan pergi ke google.com. Boleh cuba. Jadi tak? Sorry. Kena tulis penuh. HTTPS tu. Kalau macam tu dia akan anggap sebagai ni HTTPS google.com ataupun www.google.com. Jadi kalau file baru awak akan tak nama file tu. Kena tulis penuh HTTPS kita English //
Google.com. Ah, Bukan bukan ini. awak tak save tu. Saya ikut tu jarak, sini depan. Tu apa yang kita nak buat? Video Pak Arah. Oh, ini tak link. So, kita link. Macam buat hang. Boleh. Tapi masalah dia. Aku dah buat. Jadi dah buat video apa yang ada. Sama lah. Okey, gambar. Tapi nampak tak dia punya kelemahan dia akan di page yang sama. Betul. Okay. Kita boleh buat dia keluar dalam tab lain. Okay, jadi bila kita klik, dia akan replace tu. Tu susahlah orang kita tu terpaksa nak kena undo balik kan. Okey, jadi kat situ kamu boleh tambah satu arahan namanya target. Target equal underscore blank. Target equal ni titik apa ni inverted comma blank. Underscore blank. Jadi bila kita run tu dia akan buka tab baru lah. Jadi kita punya page tu still maintain ada. Ni salah satu yang dalam UI lah. Maknanya kita dalam UI UX dulu kamu belajar bila kita buat website, kita jangan biarkan web kita di replace dengan web lain. Supaya user kita masih ada dekat web kita. Sebab tu kalau kamu tengok kat Shopee ke apa, kalau dia pergi link lain, dia akan buka tab baru. Dia takkan replace page dia. Sebab orang kalau tak nanti
Dia customer macam dah boring, tak nak dah pergi kat page dia. Ya. Tu salah satu benda lah. Okey, lepas tu yang kedua, kita nak buat link. Contohnya ada page yang kedua. Okey, contoh kita ada link.html, buat satu file baru. Okey, HTML H1, this is page 2. So bawah go to home. Okey, jadi target kita sekarang ni kita nak pergi page yang kedua. Lepas tu daripada page kedua pergi ke page home balik. Okey. Jadi sekarang ni buat satu file nama dia link.html. Okey, dalam tu buatlah, tulislah apa-apa awak nak tulis. This is page 2. Kemudian daripada H2 pergi ke home balik. Okey, jadi sama. Kita nak buat link dia. Nak pergi ke page pertama balik, page home. Gunalah href tadi. Jadi ini adalah nak buat link. Okey, masukkan nama file kita index.html. Okey, go to home. Kalau dalam page kita tak ada masalah ya. Tak payahlah buat, kita nak buat on blank tadi kan. Sebab dia dalam website yang sama. Okey, yang ni href dia tak payahlah letak https tadi, tak payahlah. Awak letak nama file tu saja. Okey, lepas tu dekat home kita tadi, page home kita yang banyak-banyak tadi, kita buatlah link ke link.html ni, href ke link.html. Href, ni dekat page kedua dia, link.html. Href index.html, go to home. Okey, dekat index tadi buatlah link kat mana-mana kan. Contoh tadi go to link page. Href link.html, tutup. Jangan lupa tadi ada yang lupa nak buat tutup kat situ. Habis semua jadi link. Okey, lepas tu dia tutup.
A dekat belakang. Okay, jadi kita klik link, go to link page. Dia pergi page kedua, lepas tu go to home balik. Itu basic lah. Web. Klik, pergi page kedua, klik home, dia pergi ke home balik. Okay, nanti next slide, dari awak explore, keluarkan image, lepas tu keluarkan audio, keluarkan video. Dan juga YouTube dekat awak yang besar. Okay, saya minta awak buat tugasan untuk buat personal website kamu sendiri dan buat link apa semua. Ini siap lah. Boleh. Jadi. Boleh. Inilah kelas next class. Buat latihan. Esoknya okey. Jadi esok saya tak ada. Alah. Jadi tugasan seterusnya untuk esok, awak kena develop satu personal website. Buat satu folder personal homepage, ada index, takkan personal ada my homepage apa semua, adjust lah color-color ke apa ke, buat. Kemudian buat satu page education. Masuklah kamu punya education kamu. Ikutlah apa-apa nak share. Kemudian personal detail kamu, satu page personal detail. Okay. Dan gunakan konsep table. Okay. Saya dah bagi ada satu ni kat bawah ni. Macam mana nak create table. Nanti masukkan semua-semua tu dalam table lah. Table. Okay. Lepas tu keluarkan ikon home dekat kamu punya tu. Macam sekarang ni kamu keluarkan text. Dia pergi ke page balik asal. Okay, saya nak kamu keluarkan image home. Keluar kat sini image home. Tekan image tu, dia akan pergi ke home lah. Sini pun sama. Daripada home sini, dia akan pergi ke home sini. Okay, tu. Dan lagi satu,
gambar, buat dalam table juga. Okay, image, masukkan image. Lepas tu audio, cari cara macam mana nak keluarkan lagu, download je lah mana-mana MP3. Okay, lagu MP3, cuba keluarkan, letakkan MP3 tu dalam kamunya folder audio. Okay, MP3. Kalau nak boleh je generate daripada, biasa kan download MP3 kan, daripada YouTube tu. Daripada YouTube boleh convert ke MP3, cari je mana-mana yang awak nak. Okay. Lepas tu keluarkan video, ambil mana-mana YouTube punya tu, cuba keluarkan YouTube dalam kamunya website. Okay. Ataupun awak nak keluarkan awaknya video ke, awak download pada video daripada YouTube tu, keluarkan dekat sini. Okay. Letakkan dalam folder video yang saya kata tadi. Okay. Tu. Tu je lah, 3 ni lah. Image, audio dan juga video. Yang video ni terpulang kalau boleh keluarkan dua-dua lagi bagus lah. Satu YouTube, satu video yang awak yang awak download daripada YouTube tu. MP4. Okay. 3 perkara tu. Sebab benda ni semua dia dah HTML5 dia dah ada dah. Dia boleh ni. YouTube tu mudah je. Kamu pergi kat mana-mana YouTube, kamu boleh ambil je dia punya kod. Cuma nanti kena ubah sikit lah. Okay. Ni ya. Dia bahagian share ni, dia ada satu bahagian embed. Ni, embed ni. Dia ada bagi kod. Kod ni awak masukkan dalam awak punya web. Ni. Copy je. Ni. Dia dah bagi ni. Copy je tu. Nanti masukkan kod tu dalam kamu punya website tadi, dia keluar. Kalau tak keluar tu, kamu adjust sikit lah. Tanyalah ChatGPT. Okay, boleh? Tu untuk tugasan untuk esok. Tengoklah kalau Rabu tu, kalau tak kita kelas pergi. Saya Rabu kot. Okay? Cuba buat 3 perkara tu. Saya lepas ni terus nak test minggu depan. Hari Khamis . Sebab ada pelajar yang nak pergi mana entah tu. Ni inovasi katanya. Ya.